Kadang-kadang kita rasa susah sangat nak lepaskan. Bukan sebab kita tak kuat, tapi sebab kita terlalu menghargai apa yang pernah buat kita bahagia. Kita simpan semua kenangan, janji, harapan kita ulang-ulang dalam kepala. Macam kalau kita fikir cukup lama, semuanya akan jadi macam dulu. Tapi hidup tak pernah berpusing ke belakang. Melepaskan tu bukan tentang melupakan, tapi tentang menerima bahawa ada perkara yang dah habis tempohnya. Macam hujan, bila dia berhenti, tak bermakna dia tak pernah turun. Dia cuma dah cukup untuk menyuburkan bumi. Kadang-kadang apa yang kita lepaskan tu bukan orang, tetapi versi diri kita yang dulu, yang terlalu berharap, terlalu takut hilang, terlalu sibuk nak jaga semua, sampai terlupa diri sendiri. Belajar melepaskan tu juga belajar memaafkan. Memaafkan orang yang tak sempat minta maaf, dan memaafkan diri sendiri yang pernah tersilap dalam mencintai. Tak apa kalau kita ambil masa. Tenang tu datang bukan sekaligus, dia datang sikit-sikit. Dan bila kita dah mula reda, kita akan perasan satu perkara, hati kita tak kosong pun. Dia lapang. Lapang sebab Allah isi dengan sesuatu yang lebih damai. Rasa yakin, rasa cukup, rasa percaya. Jadi hari ini, kalau hati kalian masih rasa berat, cuba pejam mata sekejap. Tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan perlahan-lahan. Katakan dalam hati, aku tak perlu faham semua. Aku cuma perlu percaya bahawa bila Allah ambil sesuatu, itu bukan penghujung. Itu permulaan pada sesuatu yang lebih indah, yang sedang dia simpan. Dan waktu yang paling sesuai.